Assalamualaikum. Okey, geng. Tadi kita sekarang ni on the way nak hantar Dina balik asrama. Kita lalu dekat highway yang jambatan baru tu, dekat second link tu, jambatan Sungai Pulai. So kita lalu situ dan kita nak menuju ke Benut ni. Jadi kita lalu situ, turun jambatan tu, belok kanan menghala ke Belokok. Dekat sini ada satu kedai, boleh kata baru jugalah. So kedai ni dia jual pelbagai jenis. Tak tahu, baru nak tengok. Tak tahu, mungkin makanan ke minuman ke apa ke, tapi yang nampaknya berasaskan nanas lah. Okey, so kejap lagi kita tengok apa ada kat dalam. Dia tepi jalan, tapi dia sediakan parking sekali lah, siap-siap. Okey, so aku ke belakang sikit, sebab dekat belakang sikit ni ada dia punya signboard. Alright, tengok apa dia tulis. 50 meter ada ni nanas lah, kan? So dekat tepi-tepi ni pun ada ladang nanas. Jadi itu yang tadi aku syak, dia memang apa nama, produk-produk berasaskan nanas lah. Yang kita tengok lah apa ada. Nak parking dia tepi jalan ni boleh lah, tapi nak lintas dia susah sikit lah. Kenderaan laju-laju sini. Tapi kenderaan tak banyak sangat lah, maknanya boleh je kalau kau nak lintas. Tapi hati-hatilah. Oh, ni ladang nanas tepi ni. So ni air parit. Air parit ni hitam, bukan kotor ya, geng. Ini memang air bakar punya air. Dia memang color dia macam ni. Color dia hitam, gelap. Okey, geng. German Pine. Nanas. Okey. MD2. Oh, MD2. MD2 3 biji RM20. Tak. MD2 bang MD2 lah. Semua MD2. Oh. Ni jual apa bang? Apa air Air lah. Jus lah. Maknanya boleh beli nanas ataupun beli jus. Beli jus pun boleh. Oh. Nanas buah potong lah, yang potong-potong kan. Lagi hilang. Okey bang, saya tengok yang dalam sana apa dia. Lah. Okay. Ni yang belah luar tadi kan? Dia ada yang belah luar, ada yang belah dalam. Kali ni kita tengok yang belah dalam pula. Okey. German Pine. Wah, nice. Ni gerbang masuk dia. Okey, dekat sini ada dia punya ni lah, surat-surat daripada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Negeri Pahang. Oi, Negeri Pahang. Oi, macam-macam. Tourism Malaysia. Okey, yang ini galeri Pine Cafe. Ada sijil penyertaan Muhammad Anal bin Talha. Okay, yang sebelah kanan. Sebelah kanan pun ada gambar-gambar. Ni pengunjung-pengunjung yang pernah datang lah. Ada gambar-gambar dia kat sini. Nampak ada YB pun sign ni. Mungkin merasmikan tapak ke apalah. Okey, kita ambil seat dulu. So kita akan duduk dekat tempat duduk yang disediakan ni. Nanti macam mana dia kata? Tekan bel? Tekan. Okey, geng. Dia suruh tekan bel, nanti akan ada orang datang ambil order. Nanti kalau set order tekan butang. Oh, okey. Kalau macam dalam menu ni tak ada ke, boleh terus bawah ni. Oh. Okey, terima kasih. Buat masa sekarang pizza tak ada, tak nak makan pizza. Pizza saja tak ada Alright.
Okey, kita diberikan menu. Buku menu ni German Pine Coffee. Oh, ni menu untuk kopi. So ada kopi macam kopi tenggek punya style ni. Kan? Kopi tenggek punya style pun ada. Kopi susu German Pine. Oh, latte tak ada. Ni kopi brew. Setakat ni tak jumpa lagi. Okay, next. Promosi. Bone stick Western RM68. Ada kat sini air. Okey. Mushroom tomato. Okay, kita tak makan benda ni. German Pine Healthy Chill Pineapple Juice. Okay. Nak rasa. So dekat sini kita cari yang pineapple lah baru kena konsep kafe dia. Okay, cari. Apa? Order. Guna nak? Guna air ni. Guna air nanas. Abang sama? Juice. Juice. Pineapple juice Okay. Dia ada pineapple yogurt, ada milk Smoothie vanilla. Eh? Kita ambil jus. Dina masih lagi memikirkan apakah menu yang nak diorder. Minum ni lah. Air dengan snack. Snack. Bite snack, chicken popcorn, chicken nugget tempura, cheese, french fries, hash brown. Snack ni. Snack ni je lah. Nugget, potato wedges, french fries, hash brown. French fries. French fries. Oh. Nachos, beef cheese. Berat sangat tak? Nak boleh? Okay. So kita tengok dekat kawasan ni kan, apa yang ada, fasiliti-fasiliti yang ada dekat German Pine Cafe ni. So masuk-masuk je ada tanda ni lah, tanda-tanda papan tanda ni kan, arah mana kau nak pergi. Oh, ada kolam renang belakang tu, ada kolam renang, ada dewan makan, ada ruang bilas, dewan makan. Ada swimming pool ke? Oh iyalah, kolam renang, swimming pool. Gazebo, okey, ni gazebo. Cafe container. Oh, belakang sana ada cafe container. Semua dekat area belakang. Alright. Okey, dekat sini pun ada surau. Surau tandas. Okey, ladang nanas tadi kita dah nampak. So dia punya singki pun dibuat daripada ni daripada apa nama, tongram. Pondok telefon antik tapi ni replika je lah. Dibuat daripada kayu cap merah. Okey, dekat sini pun ada surau laki dan perempuan. Azara. Dan juga tandas sebelah sini lah. Belakang ni ada ladang nanas. Oh, terletak. Ini macam chalet, boleh sewa je ni. Kalau kau nak duduk dikelilingi oleh pokok nanas, aku rasa lah macam konsep. Kalau dekat apa nama Perlis kan macam dikelilingi oleh sawah padi kan. Ni mungkin lah, nanti aku try tanya. Okey, ni untuk asam pedas. Oh, pizza, fish and chips,
So ni ruang tempat masak dia, geng. Dalam ni pun ada kek. Belum masuk order? Belakang tu ada chalet, boleh sewa ke bang? Oh, tu bukan chalet bang. Bukan chalet. Nampak macam chalet apa tu? Nampak macam chalet tapi bukan chalet bang. Bukan lah. Maknanya itu untuk kegunaan sendiri lah, bukan Persendirian. persendirian lah, bukan untuk pengunjung Ha. Tapi nampak ada kolam renang kat mana? Kolam renang. Renang tu bang. Oh, ni tepi ni. Okey saya tengok dulu. Okey geng, yang tadi tu bukan Yang tadi aku cakap chalet tu bukan. Itu untuk kegunaan persendiriannya, bukan untuk pengunjung lah. Tu. Bukan. Yang tadi aku cakap tu kan. So silap lah. Untuk diorang sendiri punya. Tidak dibuka kepada pengunjung. So ni kolam renang. Boleh nak layan-layan berenang kat sini. Okey. Tapi sebelum tu kena dapatkan gelang mandi kanak-kanak. Kena bayar dulu kan. Yang kau jangan main terjun je Bayar dulu baru boleh terjun. Okey. Follow dia punya tata tertib. Dia larang bawa makanan, larang merokok, membuang sampah. Right. Tu nanti lah. Batu lah. Nice. Kalau lepak makan kat tepi ni pun okey. Sebab dia punya bunyi-bunyian dia. Ada bunyi-bunyian air. Okey, ni bilik persalinan lelaki dan perempuan. Lepas dah mandi-manda boleh bilas kat sini. Oh, ada dijual jugalah geng. Cenderahati, German Pine. Ada jual t-shirt, keychain, baju, tourism lah ni. Ada lambang tourism ni. Johor punya. Okey, boleh jadikan sebagai cenderahati apabila korang berkunjung ke German Pine Pontian. So geng, tu je. So aku tunggu makanan. Sekejap lagi makanan sampai. Kita makan. Ni siapa? Bukan? Oh bukan. Tina udah apa dah? Apa tu? Nama dia? Matcha strawberry. Matcha strawberry. Yang ni jus nanas. Wow. Oh ni dia guna nanas ND2 Manis. Manis. Harap-harap ni manis nenas lah, bukan manis gula. Manis nenas kan, bukan manis gula kan. German Pine. Jerman ke Jerman? Tu betul lah Jerman. Jerman lah. Ingatkan Jerman, nama orang Jerman. Tak tahu, tak pasti tu. Dia, geng, siapa-siapa yang tahu? Tolong komen. Jerman ke Jerman? Kalau Jerman ni macam nama orang. Kalau Jerman ni nama negara kan, Jerman. Parik Jerman ni parik Jerman ke? Bukan kan?
German pine ke apa nama pineapple daripada spesies Jerman. Jerman ada nanas ke? Nanas bukan dekat Asia Tenggara. Kena tengok kat IG dia. Nanti komen geng. Tu orang ni main terjah je ni, tak ada buat research pun. Okey. Oh, masih ada order kuih tart nanas. Nanti baik ada french fries. Okey, terima kasih. Okey. Okey geng, makanan dah sampai. Wedges, French fries campur wedges. french fries campur wedges. Nugget Nugget tempura, hash brown. Okey. So dia ada bagi 3 jenis sos yang bernama sos apa? Ya, aku rasa sekejap tengok Yang ini macam sos. Oh. Ni macam sos tomato biasa. Tomato ke cili ke. Yang ni mayonis. Yang ini apa nama? Nachos. Nachos. Okey kan? Itulah yang dibagikan. Selamat menikmati. Okey kan, aku nak update sikit info berkenaan nama dia ni, sebutan dia yang sebenarnya bukan Jerman. Tadi aku ingatkan nama orang Jerman, buat Jerman ke apa kan. Rupanya yang betul adalah Jerman, negara Jerman. Jadi dia adalah nama kedai ni, nama kafe ni German Pine, Jerman. Kenapa Jerman? Sebab dia adalah satu projek eco pelancongan. Satu projek eco pelancongan yang berasaskan nanas dekat Parit Jerman, Pontian. Agro pelancongan, bukan eco pelancongan. Agro pelancongan berasaskan nanas di Parit Jerman, Pontian Johor. Sebab tu nama dia German Pine. Okey, geng. Bukan Jerman tadi aku silap. Intro tadi cakap Jerman. Satu kesilapan. German Pine. Okey, jom kita buat pembayaran. Sementara tu geng-geng bikers sudah sampai. Terdiri daripada motosikal zone test. So ini adalah geng-geng zone test. Daripada mana tak dapat dikasihkan. Oh, yang dalam ni ND2, tapi yang kecil-kecil. Yang kat luar tadi yang kita tengok tu yang besar-besar sikit. Yang ni dia macam kecil sikit kan? Nak ambil. Tadi aku pergi solat, dia punya surau full lah. Menarik lah surau tu sebab dalam tu aircon, kapet semualah lengkap. So aircon pun memang sejuk. Tadi aku dah ni, tapi ni ada orang kat dalam. Atau kita buka pintu sekejap. Aircon. Nampak kapet dia. Okey, geng. So sekarang saja kita akan meneruskan perjalanan ke Benut, ke Antana. Alright. Okay, geng, jumpa lagi next vlog. Saja. Assalamualaikum. Don't forget to like and subscribe. Terima kasih.